doa yang Allah sendiri ajak untuk kekalkan iman, punya ajaib. Maka Allah pun ajak dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana, bukan la tuzigh, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Tuhan kami, jangan palingkan hati kami selepas engkau memberi hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Kita hidup ni dengan rahmat Allah. Manusia boleh makan dengan rahmat Allah. Manusia boleh masuk syurga dengan rahmat Allah. Manusia boleh sembuh dari penyakit dengan rahmat Allah. Turun hujan dengan rahmat Allah. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Nabi kata, aku sekalipun bukan masuk syurga dengan amalan aku. Illa an yataghammadani Allahu birahmah. Kecualilah kalau Allah kesian kat aku, rahmah besar, rahmat sangat besar.